Assalamualaikum. Selalunya kalau di Zaras, saya ada jual lufa kan. Tapi ramai yang tak tahu lufa ni daripada pokok mana. Inilah dia. Ni pokok petola ya. Pokok petola ni. Okey, pokok petola ni memang kalau kita nak makan masa dia muda. Kalau waktu dia tua tu, serabut dia dah banyak sangat. Jadi tak boleh dimakan lagi. Kan masa dia kecil-kecil ya. Ini kalau kita potong, dalam ni kita nampak serabut macam ni kan. Serabut inilah yang nanti kita perlu cuci ya. Kita perlu cuci dia untuk kita dapatkan lufa. Jadi kalau kita nak, sekarang ni kita tak nampak sangat ni. Sekarang ni kita tak nampak. Kejap lagi bila saya cuci nanti boleh nampak ya. Apa itu? Kami yang dan lufa boleh. Lufa apabila kita dah bersihkan, dia akan jadi macam ini ya. Serabutnya, seratnya dia akan jadi macam ini kan. Jadi kegunaan kalau orang-orang kampung, dia hanya membuat untuk nak cuci pinggan. Dia buat cuci piring katanya gitu. Tapi bagi kita, lufa ni harganya sangat dia sangat bernilai lah. Lufa sangat bernilai kerana dia adalah satu bahan natural, bahan semula jadi untuk kita membuatkan tubuh kita, iaitu sistem limpatik kita bergerak dengan sangat aktif. Jadi apabila kita sudah ada lufa ni, kita boleh buat mandian dengan cara kita menggosok-gosokkan lufa ini kepada tubuh. Dia tak ada keras sangat atau tak ada terlampau lembut sangat. Jadi dia sangat-sangat bagus untuk kita punya sistem limpatik kita dan juga untuk membersihkan kulit. Kalau orang yang kulitnya tak rata, orang kulitnya yang ada bekas-bekas bekas-bekas kudis ke apa kan. Jadi kita nak cara yang sangat lembut dan natural.